ada berita trend anak nak ke Real Madrid dengan cara free agent. Aku pernah lah ada orang cakap, once Real Madrid or Barcelona come to you, it's very hard to refuse, kan. Tapi bukan semua macam tu lah. Ada je yang tolak. Contohnya kalau Scousers Liverpool adalah Gerrard kan. Gerrard pernah je reject Real Madrid, pernah reject Chelsea tengah puncak satu zaman Mourinho. Tapi dia nak stay. Padahal zaman Gerrard tu Liverpool teruk. Liverpool bukannya tengah competing for trophies. Dalam Liga duduk nombor 5 kan, nombor 4, nombor 6. Tapi zaman Trent Arnold ni Liverpool lain. Liverpool yang tengah cabar Liga, Liverpool yang competing for trophies. Setiap season kita nampak memang mencabar. Dia mencabar kepada title.